Okey. Okey. Mari kita. Okey, Assalamualaikum. Kalau ada video ni kena rek lah no. Rek kali ni jauh sikit. Tetapi ke Koh Samui. Okay, let's go. Hari dah mau balik. Oh, lupa nak beritahu, hari ni tak ke Koh Samui lagi. Esok baru ke Koh Samui. Hari ni cuma ke Haknya aja dulu. Kita santai je Haknya dulu. Asal plan dia nak masuk malam, tapi tak seminit pakai nak masuk siang. So ya, kita duduk kat Haknya dulu semalam. Tak aktif sangat kan. Okay, kita cari depa ni mana pergi tau. Okey, dah complete lah. Tinggal Pak Tam dengan kawan dia Din apa. Mereka lambat sikit. Bulan ni ada KJ, Ahmad, Wan Nazri, Kri, Pici, Ijoy, bini saya. Okay, kita gerak dulu. Bulan ni pukul 12.24, 12.30 lah. Kita nak halau pergi ke Bukit Hitam tu foto sikit. Jom. Tak nak isi minyak dulu. Kedik teruk dulu. Nampak tak dah. Okay, sat kita isi minyak sat dulu. Mantap lah, kami pedas dulu. Oh, kita dah settle isi minyak. Kita sambung tepi Shuren. Minyak nak topak tapi terlampau penuh lagi ya. So terlampau penuh ni, so kita tak jadi topak lah. So lajak je lah. Welcome to Thailand. Oh, disebut dengan ayam 85. Ayam 85. Ada kat kedai Kodang 6. Keperawan cacai. Oh yo. Dia import baru. Zefi ke ni bang? Buat Zefi ke ni bang? Nak ambil? Beliau no. 4 tahun nak 4 tahun dah main. Tamu dah kita makan dulu. Ni kita dah settle makan dah. Habis semua. Ada yang picah. Cuba dulu. Bibi 63. Masih dah. Kita bukan. Abang begitu bukan. Ini risau. Kau baik tahu. Gini dah. Tak sedar tak member kan? Kira kita tak bukan member dah. Aku dah sedar. Biasa. Alright, kita dah settle makan dekat Kodang 6. So, okay, kita on the way pihaknya pergi hotel, kita check in dulu. Kita rest tak dulu, lepas tu kita decide nak pergi mana pula. Okay. Okay, let's go. Few moments later. Oh geng, hujan lebat lah bos. Baru jalan sikit lah, suku dah bah. Sudah lebat bos. Aduh, redah je nampak ni. Tu tengok mereka belajar lah. Redah lah. Oh dah. Oh, paketam. Oh, boleh tahan juga. Okay, sambal balik. Oh dah.
Udah, jual lemak. Weh, hampa nak kedah wah. Oh, okey. Tak. Okey, kita dah sampai hotel. Tadi kita check in dah. Dah masuk bilik dah pun. Tak ada nak ikut. So, lah ni aku dengan bini aku. Doang kami je tu. Nak keluar api CVE dah. No? Depo yang lain tak tahu dalam bilik you. Tadi kita siap dah, tak tahu. Tidak apa. Video keluar lu di CVE dah. Okay, kita mula no. Pergi mana? CVE. Data tak ada, tak boleh hidup lah. Kena beli zat. Macam mana dia beli depan tu? Nampak dia. Dia pukul depan. Depan tak mancok ah. Ni, orang first time nak tutup. Dua orang tak boleh je kena ni. Oh, fashion. Nabi dah. Kita pergi Lee Garden. Lagi kasut, makan. Beli pusing lo. Okey, kita dah sampai kat Action Night Bazaar. Kita nak cari makan. Misi pau laki. Depa. Lagi awal. Ni rekod patah mat. Kami organizer. Aku jadi hati yang tak faham banyak. Dengan balok pokok. Okey, sekarang ni kita ada di Action Night Market Bazaar. Okey. Kita beli ayam lah dulu. Pecah lu. Tengok bak. Dia habis noh. Jadi noh. Peluh dia ni. Makan. Anak pakai peluh. Abang aku pelakon ajam aja awin. No. Greenway. Ajam aja awin. Tak, waktu sini ada tak? Kau gitu-gitu je lah. Buku. Ha? Alamak. Kuku lah pula. Dia punya spek. Dia beli je spek lah. Dia beli lah. Kerja, tengok kerja. Okay guys, sekarang kita berada di Lee Garden. Lee Garden. Hari ni tak apa nak rancak lah, hari Rabu kan. Hari hujung minggu gila-gila kot. Ini lah suasana dia. Okey Wan. Okey, kita dah balik hotel kita dah. Tak tahu pergi mana dah. Aku masuk. Ya ni bagi hilang kat bilik pula. Aduh. Patah yang pelakon lah. Aku nak watak utama. Tajam nak. Apa yang aku tengok Isa Kodong muka majai. Dia boleh merekam muka. Tadi tak pergi turun bawah. Kita pergi tanya orang kat Malaysia sini tu. Macam mana anak cerita? Moga ada sinar lah. Aduh, salah ni. Dia berikut tu. Allah, boleh belakang. Dekat ni terus sikit.
few moments later. Kalau kau rasa kalau kami lari, aku dengan Wazri lari awal. Aku rasa 3-4 lai sangkut tu. Wazri pun 3-4 lai. Wazri dia ambil 1 aku. Aku ambil 2 lai. Sambung dah, sambung. Aku jauh apa? Wah, kami tak ada masa umur no. Dekat tak ada masa umur. Esok nak tengok ha? Ya. Okey, kita tengok esok je lah. Esok tapi luncur je tu. Hai. Esok tak luncur je tu habis dah. Hari ni sampai hari ni kot. Sampai tahun ni kot. Esok dah sembuhin. Ya kan aku berodrak kau.